yang dipromosikan oleh Tuan Mahathir dalam isu yang antara yang dibincangkan termasuk juga Convention 153. Ada juga perbincangan tadi cadangan untuk tukar tempat, tapi setelah meneliti dan juga berbincang, kita rasa tidak perlu kita nak pindah, tak ada sebab kita nak pindah tempat. Yang kita cadangkan pertama tu adalah usahawan Melayu dipunyai oleh seorang wanita. Kita janganlah dengan perkara-perkara yang kita tak berapa pasti lagi. Bukan kita nak menidakkan pandangan ataupun terjahan-terjahan setengah pihak sesama mereka yang bertembung. Kita pula jadi masalah nak kena cari tempat baru apa semua sebab dah suntuk sangat ni. Jadi kita teruskan juga di Saloma Kuala Lumpur, di Dewan Tukar Abdul Rahman situ. Jadi tadi kita dah putuskan supaya datang beramai-ramai, terbuka, jemputan terbuka, supaya semua orang Melayu rasa diri dia Melayu. Kita nak bincangkan 153, sangat penting. Datang beramai-ramai. Di dalam dewan boleh masuk. Kalau dah penuh, dekat luar pun ada, di ruang lega. Kita sediakan minum pagi pukul 8 hingga pukul 11. Sependeknya berbaju hitam, bersongkok atau bertanjak, busana Melayu, segala apa macam imej Melayu tu pakailah hari Sabtu ni Yang kita penting kita kena bincangkan perkara ni. Kita ada juga cadangan tadi nak tangguh. Kita rasa tak boleh tangguh sebab isu sangat serius. Apa yang dibincang tadi tu banyak, ada 2-3 perkara baru yang kita terkejut dengan perjanjian Malaysia dengan Amerika tentang kerjasama security ni. Ini cakap cukup membimbangkan. Jadi orang Melayu sedar negara kita ni akan jadi wilayah pertempuran. Kalau Amerika menetapkan dia punya tentera di Malaysia ni berperang dengan China attack bukan attack Amerika, attack kat Malaysia ni. Macam Ukraine dengan Russia. Dia suruh Ukraine lawan Russia attack Ukraine. Orang Ukraine dengan mati. Rakyat dia lari luar negara. Amerika punya rakyat relax. Yang buat kaya apa? Yahudi yang ada kilang-kilang senjata. Dia suruh kita berjuang, nanti dia bagi kita senjata lawan China. Dia support China Selatan. Kita yang berperang dengan China, negara kita hancur. Kita sebenarnya, negara kita dengan ASEAN ni ada persefahaman sebagai negara berkecuali. Jangan terikat dengan mana-mana kerja kuasa besar. Itu apa yang telah didedahkan oleh salah seorang panel dalam mesyuarat tadi. Sangat serius. Dan Tun pun tadi ada sebut, minta kerajaan dedahkan apa perjanjian yang telah ditandatangan bulan 10 yang lepas baru-baru ni. Ini yang kita sangat risau. Jadi turunlah ramai-ramai. InsyaAllah tak ada apa akan berlaku di sana. Kita nak fikir masa depan kita.